Dengan secawan kopi, budaya kafe hunting mula menghidupkan tempat yang dahulunya sunyi, kini berubah suasana dan mula dikenali. Seperti di Perlis, 138 kedai kopi yang dibuka dalam tempoh 4 tahun ini dengan setiap satunya menawarkan vibes atau suasana berbeza. Ikuti tinjauannya dalam segmen Turun Padang. Menjejaki kaki ke setiap premis berkenaan nyata selain rasa dan aroma kopi, membezakannya adalah konsep yang diketengahkan. Ada yang tampil dengan suasana di tengah sawah, ada yang bertemankan ketenangan sungai dengan pemandangan sayup menghijau dan tidak kurang juga suasana damai angin laut serta pekan-pekan lama. Pengunjung yang sering kali hadir akui keunikan kopi Perlis sukar dicari di tempat lain. Satunya kedai kopi di sini banyak pilihan. Jadi macam-macam jenis rasa yang kita boleh dapat lah. So boleh try satu kedai ke satu kedai, so setiap kedai tu ada perbezaan. Biasa dia macam kalau dengan kawan-kawan bolehlah untuk lepak sama-sama kan. Hilanglah stres kalau main sini. Mungkin alam dekat Perlis ni cantik lah. Tepi sebab dia macam tepi-tepi sungai. Macam tu. Sebagai antara penggerak awal gelombang kedai kopi di Perlis, Muhammad Nasrullah Ghazali berkata, dia bercita-cita mahu mendidik masyarakat tentang rasa kopi yang sebenar. Tidak boleh sambil lewa. Dia sendiri turut mendapat bimbingan daripada jurulatih barista profesional selain menimba pengalaman memproses kopi selama 5 bulan di Vietnam. At least kita ikut standard guideline. So macam mana nak dine in espresso. So kita deliver apa yang sepatutnya customer dapat. So jangan buat ala kadar. Sebab kopi ni dia at least kita appreciate lah journey daripada ladang sampai ke cawan kopi tu dia satu proses yang panjang. So at least kita appreciate, kita deliver rasa yang sepatutnya dia rasa. Menerusi tinjauan kami, untuk secawan kopi latte di Perlis dijual dengan harga antara RM6 hingga RM12.